aliran, jalanan, tarik-tarik mana jalan kan? Tengok kita duduk muka ke masjid, tarik. Jadi minta apa tu? Tarik apa? Jalan-jalan. Kalau kita lalu sedikit, minta lalu, jalan, minta laluan sedikit, jadikannya tarik. Bila kita berubah masuk ta marbutah, tariqah. Maka ta marbutah boleh dua cara pula. Kalau kita wakah dengan ta, tariqat. Kalau wakah dengan ha, tariqah. Maka kalau orang belajar ilmu zikir dia panggil apa? Tarekat. Tu dia. Ke tarekat macam-macam. Ini menerima, ini zikir banyak ni, tasbih banyak ni, selawat. Ini tarikat, satu jalanan. Kita menerima daripada guru tu, menerima daripada murabbi ni, ini jalanan dia. Kita cara lain, kita menerima di guru lain, cara tarikat begini. Tak boleh dia bertakai lagi mari je lah. Maksud nak daripada sanad. Tarikat Naqsabandiyah. Tarikat As-Sammaniyah. Tarikat Syattariyah. Tak sama kata cara. Semua tu beramal. Tujuannya untuk sampai hati dekat kepada Allah. Supaya suci hati semata-mata kerana Allah. Maka nak pergi situ, nak sampai situ, kena lalui jalan. Tengok kita duduk di homestay nak main sini. Main ke mana? Tak ada jalan boleh lagi. Pas jalan banyak, nak pergi jalan mana kita tahu banyak. Nak main Kuala Lumpur boleh, nak masuk gunung. Jalan banyak kan? Nak main kat ni. Jalan ni terdekat kat ni. Kita pergi jalan ni lah, pergi kot jauh lah. Supaya. Ada tujuan. Nak pergi kot jalan jauh, ada tujuan. Nak pergi jalan kot dekat, ada tujuan. Pentingnya nak sampai ke situ. Sampai kepada hati kita Allah. Maka jalan nak pergi situ, ini banyak ke zikir ini macam-macam lah. Sebab wirid dia tak sama. Setengah tempat wirid macam ni, setengah tempat wirid begini. Sudah pada berdoa. Ada pula apa lagi ucapan. Ini tarekat masing-masing. Jangan ada, bid'ah. Ini masalah. Itu jadi masalah pula. Tak nanti bab usuluddin, bab fiqh pun selewak juga. Tarekat pun nanti nak engkar semacam. Itu bila kita luah dalam bicara, itu satu jalan.